terus dilupakan. Apple dan Firdaus dengan bangga dah bongkaknya telah mutuk abang dah buncit hendak paksa beraya di kampus. Mereka melangkah dengan gayanya menuju ke lapangan terbang. Besar tempat ni, sejuk lah tu. Kat mana ni kita nak naik ni? Tempat ni aku tak tahu ni, kau tahu ke? Aku lagi tak tahu. Bijak apa tak pernah dapat ni. Apa ni kita pusing-pusing ni. Tengok kaunter tu tak ada orang pun. Betul ke ni? Aku tak tahu lah. Ni tempat ni kat mana ni? Ni lah JPIA. KLIA. Rasa kat sana lah tempat kita nak naik tu. Jom kejap. Besar lah orang terbang ni. Hei Kak, satu berapa ni? Oh, tengah-tengah nampak adik kat sana. Dia tak tahu lah. Oh, sebelah dia je. Sebelah dia je. Betul lah. Betul lah, best lah terbang ni. First time ni aku naik kapal terbang pula tahu tak? Betul tak ni? Dia goyang. Itu siapa kat sebelah kita tu tadi? Ada tu lah. Rasa tinggi tak dia terbang ni? Tahu lah. Tak naik lagi. Style. Ui, dah jalan dah. Aku tengok kat luar tu laju je. Aku takut lah. Tak ada naik kat terbang ni. Macam ni? Pasang terpinggang ni. Macam mana ni nak pasang ni? Kat mana dia nak ambil? Itu kat bawah tu. Ui, dah naik. Ui, dah naik dah. Tipu tak naik macam tadi macam ni je. Betul lah, dah naik lah. Kau tengok tu. Nampak? Macam dia jatuh tak? Nampak? Try kau tengok bawah. Ui, iya. Ini kalau terjun ni mampus aku ni. Aku nak muntah. Gotongnya kau atas luar aku lah tu. Kau ni tak guna tu lah. Tiket kita mana? Ada simpan ke? Kita? Tak saya. Dia satu teking ya. Diam. Ada ni. Apa benda tu? Tiket kita nak pergi mana ni sebenarnya ni? Tahu lah. Apa kau tanya kakak tu? Di mana tiket kita ni sebenarnya ni? Ya. Tak, tiket ni dia tak? Tiket ni? Oh, tiket ni di London ni. Dah, aku nak turun. Ini kita punya kapal terbang yang di London ni, oi. Aduh ni, aku turun. Oi, duduk. Yang kediri buat apa? Ni kapal terbang ni. Pakai balik seatbelt tu. Turun. Aku tak sanggup pergi London. Aku pun nak raya kat kampung ni, Mak. Nak balik. Kita balik tikak tu. Woi, dia tekuk lah, woi. Kita balik. Macam berterbang ni kona tadi. Nak turun lah. Akhirnya Epu dan Firdaus paksalah beraya di London dan hanya menanti untuk ditawarkan oleh Ba'a dan juga Puncit. Bak kata patah, sudah retak menanti rebah. Betul ke? Hentam je lah. Okey. Weh, nak pergi mana tu? Sekini tak habis lagi ah. Korang tak nak tahu ke apa yang jadi kat budak yang berbaju kuning?
tersebut. Dia sekarang ada dekat London. Dan dia masa lari dari Pelo tu, dia terteleport sampai London. Sian dia. Aku tengok pejaman jambang, aku tengok macam orang gila Moroyan pula. Inilah kerja dia. Moralnya, belilah tiket awal dan janganlah jadi bapuk. Siapa makan cili, dia terasa pedas. Dan janganlah main merah, tak pasal-pasal masuk hospital pula. Hari kata selamat Hari Raya Idul Fitri, maaf lahir batin. Yosh.